The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. Humble. Okay. Hi. Okay, so this is part 2. Princess dress up fashion show. Dulu. Okay, so sekarang ni anak-anak akan pilih satu. Okay, satu princess yang mana yang dia suka untuk dihias. So sekarang ni semua pilih princess mana yang nak hias. Okay, dia pegang dulu. Dia merasuk ni. Okay, dah dapat dah? Dah. Okay, so Umi pilih yang ini. Okay, kakak pilih? Ni. Okay, Ashifah? Ni. Okay, Iris? Iris pilih yang mana? Ni confuse lagi. Yang mana? Okay, Pia? Ni. Okay, Pia pilih yang ni. Okay, so Iris cepat. Iris pilih yang rambut lah. Rambut tak ada, rambut kuning. Ni, Ashifah tak ada yang papa tu. Papa tu. Okay, Iris pilih yang rambut kuning, okay? Nanti tak ada yang papa. Okay, so yang lain-lain simpan. Keluarkan satu je yang kita pilih yang kita nak. Sekarang diorang akan hias princess diorang. 3, 2, 1, go! Ini tak boleh buka. Pergi dekat papa lah ni. Cakap papa, look at this. Papa, it's so cute. Aku show to papa. Papa. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me. Koyak. Koyak tolak sepatu. Got the trick. Kena macam-macam. Kakak, kamu kena. Bukan macam-macam. Nampak comel bila kita letak mata dia jadi kelakar. Tengok muka Iris. Kelakar. Mulut dia tengok. Tengok. Maki depan. Nombor 1 okey. Mata Sofia tengok. Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Kelakar lah. Tuh kan mata dia ni. Cantik lah Ashifah. Kakak pun lagi cantik. Comel lah. Ashifah pun cantik. Comel. Kakak pun comel. Cuma tengok air pun dia ni. Mana? Tengok ni, mulut dia tengok. Kelakar lah ini. Let's go party. Ada cakap tanya. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Hidung ni panjang sangat tau tak? Kalau orang nampak hidung dia tu panjang sangat. Cantik kau ni. Kenapa semua Tengok ni korang. Hidung dia tu panjang sangat. Pakai buruk ni. Ya Allah, pakai buruk tu nenek-nenek hidung kita panjang alam. Tengok. Cantik rumah. Comelnya. Mana buat? Macam Ayu. Air dah nak siap. Dia dah satu. Ada satu lagi. Dah siap. Kelakar lah. Dah siap dah. Jadi kelakar sekali membuat. Dengan mata juling ke bawah. Okey, satu dah siap dapat RM50 tau.
Oh, cantik ni. Umi ni cantik kan Umi ni? Tapi yang ni macam hantu buyang. Ha, itu pula kamu tu. Hidung dia ni tu panjang sangat. Mula-mula mau rosakkan kayak gini dong. Kayak apa? Macam ni. Ya Allah, Pia. Mulut dia sampai ke hidung ah. Ya Allah, Pia. Kalau buat guru-guru tanya ni. Ya Allah, tak dahi pula. Tengok. Ni tahu tak apa? Cuba teka apa? Ini boleh dulu tengok ni. Tahu tak ni macam alien tahu tak? Ni alien turun ke bumi sesat pergi rumah Khadijah. Mana ada? Mana ada? Dia duduk pakai cherry ni. Ni. Ya biar saja sekarang. Ai punya apa jatuh? Tengok ni baby dulu. Ada sini dulu. Okay, Umi semua dah siap. Semua siap. Belum. Dah siap. Lama ini Pak. Cepat kita ada masa lagi. 2 minit tinggal lagi cepat. Kamu cepat. Ya lah, mesti cepat lah. Kita nak pergi makan, kita lapar. Ya. Boleh pergi makan kat luar ke? Nak pergi makan kat mana cakap tak apa-apa. Dekat Black Aeon. Okay, tahu. Cantik ni yang kau punya. Cantik lah ni kau punya. Kan, comel kan si Bob punya. Kau punya ni murah. Dah, semua dah? Cepat kita masuk jalan. Dah. Dah. Yang pertama ni. Cantik kan? Mata dia tu besar-besar. Mata dia comel sangat. Okay. Yang kedua adalah ni. Ni cantik. Ni sesuai sangat. Cuma ni dia punya ribbon ni sengit ya. Yang ketiga hantu buyang. Kakak ini yang ini comel. Siapa tengok? Kayu. Main nak pergi dulu tak? Air ni comel. Siapa nombor 1, kakak nombor 2, air nombor 3. Iya nombor air nombor 3, dia nombor 4. Oh. Sebab mata Pia ke segitu. Janganlah. Mata Pia sengit. Jadi setelah kita tengok balik gambar-gambar ni, tempat pertama dimenangi oleh Ashifah. Tempat kedua adalah Alicia. Tempat ketiga adalah Airis. Tempat keempat adalah Alicia. Dan tempat kelima adalah Umi. Alright. So anak-anak, apa last sekali jangan lupa Like.